Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Harap semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Selamat datang ke channel The MS Nikas. Dan pada hari ini kita akan teruskan dengan siri perkongsian Walk the Talk siri yang ke-121. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini untuk mendapatkan video yang terbaru. Baik, rakan-rakan sekalian, saya pasti pada era sekarang ni kita boleh membina pelbagai aplikasi sendiri. Kalau dulu kita memerlukan programmer, memerlukan software yang mahal-mahal, tetapi kali ni untuk era ini kita dah boleh bina sendiri menggunakan prompt yang kita dapatkan daripada ChatGPT. Kemudian kita transfer dalam aplikasi tertentu, contohnya Canva, maka terhasillah kita punya aplikasi tersendiri. Jadinya bila kita dah ada aplikasi tersebut, kita memerlukan perumah. Dan kita tahu aplikasi yang kita bina itu adalah khusus untuk sekolah. Maka perumah yang paling sesuai untuk kita bridgekan antara aplikasi yang kita bina dengan perumah itu adalah melalui halaman web platform Delima. Baik, di dalam Delima tersebut ada satu bahagian ruangan sekolah. Bukan ruangan ilmu tapi ruangan sekolah. So, ruangan sekolah itu kita boleh isi apa-apa saja yang kita kehendaki. Contohnya kita nak letak OPR ataupun kita nak letak kita punya markah murid, markah PBB, kita nak letak result PBB. Okay? Jadinya boleh di ruangan itu. Jadinya saya menghasilkan satu apps untuk carian ID Delima. Pasti sekolah lain pun mesti dah ada buat. Jadinya saya pun join sekali. Jadinya bila saya dah siap, saya nak ubahkan, tapi saya tak dapat nak buat sebab saya tak jumpa macam mana cara untuk saya masukkan apps tersebut di dalam ruangan sekolah tersebut. Saya guna ID Delima sendiri, saya guna ID sekolah pun tak boleh. Jadinya saya dah berhubung dengan kawan-kawan dan akhirnya kita dapat solusi. Dan pada hari ini saya akan tunjukkan kepada rakan-rakan semua bagaimana kita hendak masukkan aplikasi ke ataupun bahan-bahan ke dalam ruangan sekolah. Baiklah rakan-rakan sekalian, ini adalah kita punya apps yang kita hasilkan untuk carian Delima. So kali ni lebih mudah lah budak murid-murid kita nak cari ID Delima dekat mana. Inilah tempat dia. So dari situ dia boleh tengok lah ID dia macam mana and dia punya password. Dan semua sekali sudah ada security features. Macam ni kita tak bagi sebab semuanya ada semuanya ada confirmation untuk admin saja. Untuk admin saja menggunakan dia punya access so jadinya daripada halaman web ni kita nak masukkan ke dalam ruangan sekolah ini supaya dalam ruangan sekolah ini kita boleh paparkan kepada semua apakah ID Delima murid-murid yang telah didaftarkan. Untuk kita masukkan maklumat ataupun apps kita, bahan-bahan kita itu ke dalam ruangan sekolah tersebut, kita tak boleh guna email peribadi atau email individu ataupun email sekolah. Kita kena gunakan email CM. Baik, so kat sini saya menggunakan CM8 lah sebab saya adalah guru ICT. So kita akan gunakan CM8 dan ada email untuk CM8 ini. So rakan-rakan semua boleh rujuk kepada guru ICT masing-masing di sekolah masing-masing untuk CM. Tapi khusus kepada guru-guru yang bertanggungjawab lah, bukannya semua orang boleh masuk contoh kat sini CM7 PSS dan data, CM8 tu untuk ICT / guru data, dia sampai 8 saja. So kat sini ada disclaimer, simpan bahan-bahan milik sekolah dalam drive berikut di atas tanggungjawab sendiri, sekadar cadangan saja dan jangan simpan bahan-bahan peribadi. Baik, rakan-rakan sekalian, so kita nak
menelusuri macam mana langkah-langkah ya untuk kita masukkan uh, apps tersebut di dalam ruangan sekolah. Baik, mula-mula sekali kita pergi pada paparan delima menggunakan ID CM. So saya gunakan CM8. Terus-terusnya macam mana kita nak teruskan. So dekat paparan sebelah kanan ini ada menu admin sekolah. So dari sini rakan-rakan kena pergi kepada modul admin sekolah. Baik, dia sekarang ni dia akan redirect kepada app sheet. So dekat sini rakan-rakan kalau dia minta authentication, rakan-rakan kena masukkan itulah email CM8. So kalau password pun kalau dia minta just bagi saja supaya rakan-rakan dapat akses kepada halaman ini, halaman modul admin sekolah. So dari sini kita dapat lihat ada 5 perkara, dashboard admin, kemaskini data admin, reset password individu, reset password pukal dan juga urus ruangan sekolah. Rakan-rakan sekalian, so kita pergi kepada urus ruangan sekolah. So dia akan direct kepada bahagian ini ya, school admin portal. So dekat sini apa yang kita boleh buat ya, kita pergi ke bahagian yang pertama adalah manage icon. So bila kita manage icon, kat sini adalah bahan-bahan yang telah dimasukkan ke dalam ruangan sekolah. So, jadinya kita akan pergi kepada add new. So dari sini kita letakkan detail berkenaan dengan icon tersebut. So kita letaklah nama kita punya icon tu ialah ID delima okay. Link macam mana? Link kita akan ambil dari sini. Okay. Kita copy di sini, lalu kita pastekan link tersebut di sini. Set audience. So kita setkan kepada both lah supaya murid dengan guru boleh lihat. Order image. Okay, image kita masukkan image yang kita cari dekat internet ya. Sebagai contoh kita ambil image delima tadi. Okey, baik. Kita dah letak detail tadi, ID delima, kita dah letak link, kita letak audience kita adalah both. Order kita letaklah nombor 4 dan choose file ini. Rakan-rakan boleh pilih file dari internet ataupun rakan-rakan boleh saja ambil gambar delima ni menggunakan snipping tool. Contoh saya ambil dekat sini, kita ambil snipping tool. So jadinya kita copy saja kat sini. Senang. Sebab tadi saya download. Bila saya download dia dalam bentuk PNG. So jadinya mungkin tidak sesuai spek dia. So, jadinya dia dalam bentuk type file JPEG. So now kita akan pergi semula, browse, dan kita akan cuba dapatkan di sini. Okay, ID delima, open. So sekarang ni detail untuk apps ataupun hamparan ataupun halaman yang kita dah sediakan tu dah ada dalam borang ini. So kita submit. So bila submit dia akan beritahu lah new icon created. Jadi ya rakan-rakan sekalian, bila dah selesai urusan tadi, bila kita dah submit, so kita pergi balik ke manage icon. So dari sini kita akan lihat daripada page ni kan. So, kalau kita lihat di sini tak ada, so kita pergi page yang sebelah. So dekat page yang sebelah kita dapat lihat kat sini dia sudah ada dalam ruangan sekolah ya, ruangan sekolah. So nanti kita akan cuba check dekat laman web yang lain ya, adakah dia dah masuk dalam halaman ruangan sekolah tersebut. Rakan-rakan sekalian, so now kita dah selesai urusan dekat CM8. Sekarang ni kita pergi ke delima masing-masing, email delima masing-masing ke dalam delima menggunakan email individu. So ni paparan saya. So now kita akan lihat kepada ruangan sekolah. Ini adalah ruangan sekolah. So kita nak lihat kat sini adakah yang kita dah
setup dekat CM8 itu, dia dapat dipaparkan tak pada ruangan sekolah yang berada di dalam email peribadi cikgu-cikgu dan juga murid lah ya. So, kita tekan. So, kita cuba check di bawah. Okey, nampak kat sini. So, kita dah update. Kalau sebelum ni hanya sampai sini saja. So, yang ni yang terbaru. Dia sudah update. So, now kita akan cuba tekan. Boleh tak dia akses kepada laman web yang telah kita bridgekan. Okay, tekan. Alright, nampak. So, sekarang ni dia dah boleh pakai. Dan dia boleh hadir dekat sini lah. Jadi rakan-rakan, setakat itu saja perkongsian kita pada hari ini. Semoga memberi manfaat pada semua. Kita akan jumpa lagi dalam siri akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.